Baik, saya nak share dalam video ni, biasanya kalau ada masalah slip disc, ada juga masalah yang kita rasa sakit sangat dan rasa kebas kan, terutamanya sampai ke kaki. So, apa yang anda boleh ambil untuk bantu baiki masalah aliran darah untuk masalah saraf anda yang terkepit tu yang menyebabkan bagi kesan kepada anggota anda. Jadi kalau anda first time tengok video ni, saya minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Ada beberapa produk yang bagus untuk saraf dan bagus untuk aliran darah. Yang pertama sekali ialah B-complex. B-complex ni antara fungsi utama dia adalah bantu untuk aliran darah yang lebih lancar. Kenapa kita nak lancarkan aliran darah? Sebab zat-zat tu perlu sampai melalui aliran darah lah. Jadi kita makan suplemen, kita makan sayur-sayur kan, ada vitamin semua dalam tu. Nak sampai kat situ perlu pada darah yang lancar. Jadi selain daripada tu, kita kena faham juga B-complex ni bantu untuk dia punya melindungi lapisan penebat saraf kita. Itu penting penting kepada orang kata vitamin B. Jadi cuma vitamin B ni ada banyak brand kat market lah kan. Saya cadangkan dapatkan vitamin B daripada kami sebab kami supply 8 jenis vitamin B yang memang semuanya 88 semuanya semula jadi. Semula jadi dan lengkap dengan kajian. Okey, kemudian yang kedua ialah nak lancarkan aliran darah, bantu juga masalah sakit orang kata slip disc dan juga saraf kan. Bantu dengan pengambilan omega 3. Omega 3 ni satunya dibantu untuk aliran darah dengan cara dia adalah bantu untuk bakar lemak-lemak dan kolesterol atau turunkan kolesterol yang jahat supaya kita punya salur darah tu lancar. Salur darah kita lancar dan memang omega 3 ni terkenal lah dengan fungsi dia untuk bakar lemak secara orang kata berpanjangan. Kalau orang yang ada masalah slip disc ni mungkin ada masalah disebabkan faktor berat badan. Jadi bila kita ambil omega 3 ni yang high quality ni dia memang bagus lah. Sebab dia boleh buat banyak kerja. Pertama dia bakar lemak, kedua dibantu untuk kuatkan otot-otot saraf, ketiga dibantu untuk lembutkan saraf. Bantu untuk lembutkan saraf tu. Jadi dan kalau kita sakit dibantu sebagai anti radang untuk kontrol kesakitan tu. Okey baik, yang ketiga apa yang anda boleh ambil ialah kalsium. Kalsium ni penting tau untuk kita punya saraf kita. Saraf kita, makanan saraf adalah kalsium. So apa yang kalsium akan buat? Dia bantu untuk kita bantu untuk relaxkan saraf tu. Bantu untuk relaxkan saraf tu dan kedua ialah fungsi terpenting ni ialah untuk signal. Signal bantu untuk lancarkan signal supaya pergerakan kita lancar. Dan dibantu juga untuk macam kita lega dah daripada sakit tu sikit, bantu untuk melegakan kesakitan. Itu ada fungsi kalsium. So jadi ada banyak lagi sebenarnya pilihan produk untuk masalah slip disc, kebas, sakit kan, lemah daripada anggota badan akibat daripada masalah saraf. So simple saja, anda boleh dapatkan daripada kami di Ultimate Vitamin. Boleh dapatkan di link yang saya sediakan di bahagian description. Dan siapa yang tengok dekat TV, saya nak minta anda untuk terus WhatsApp ke 019 394 9873. Terima kasih.